Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita melancarkan sekali lagi projek Winter Aid for Humanity kita, sebagaimana yang kita laksanakan saban tahun untuk memberikan kehangatan kepada tubuh saudara-saudara kita yang memerlukan di seluruh dunia. Dan tahun ini insya-Allah kita mensasarkan 3.3 juta kutipan sumbangan untuk diberikan kepada 4 buah negara, iaitu pastinya Gaza yang kita kasihi, begitu juga negara Syria, Lebanon dan Tajikistan. Dan insya-Allah projek-projek ini akan memberi manfaat kepada sekitar 300,000 orang. Selain daripada projek-projek bantuan selimut, pak makanan dan sebagainya, kali ini kita melakukan sedikit penambahbaikan. Insya-Allah dengan projek-projek mapan dan lestari melibatkan sistem perairan, begitu juga solar panel untuk masjid dan sebuah ambulans untuk hospital Davos di bumi Tajikistan. Teruskan berada bersama-sama dengan rakan kita di saat kesulitan mereka dan terus menyumbang melalui Cinta Gaza Malaysia untuk menunjukkan solidariti kita kepada seluruh ummah di saat mereka sangat-sangat memerlukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.